Guys, ini part 2. Bila lemak visceral semakin banyak, paras triglyceride dan kolesterol dalam darah juga boleh meningkat. Lemak yang berlebihan ni boleh mula melekat pada dinding saluran darah dan menyebabkan saluran darah menjadi semakin sempit dan keras. Apabila saluran darah semakin sempit, jantung terpaksa bekerja lebih kuat untuk mengempam darah ke seluruh badan. Akibatnya, tekanan darah mula meningkat. Sebab itulah ramai pesakit tidak hanya mempunyai satu masalah saja. Mereka bermula dengan gula tinggi, kemudian kolesterol naik, saluran darah menjadi semakin keras dan akhirnya tekanan darah juga meningkat. Ketiga-tiga masalah ini saling berkait dan boleh memburukkan antara satu sama lain. Yang lebih membimbangkan, kolesterol tinggi selalunya tidak mempunyai simptom yang jelas. Ramai orang rasa sihat, tetapi dalam diam saluran darah mungkin senang mengalami penyempitan. Bila muncul simptom seperti pening kepala, sesak nafas, kebas tangan atau sakit dada, kerosakan mungkin sudah lama berlaku. Sebab itu, jangan hanya fokus kepada satu bacaan saja. Kurangkan gula, kurangkan makanan diproses, lebihkan sayur-sayuran, bersenam secara konsisten, jaga berat badan dan dapatkan tidur yang mencukupi. Apabila lemak visceral mula berkurang, bacaan gula, kolesterol dan tekanan darah juga berpeluang bertambah baik bersama-sama. Ingat, 3 serangkai ini tidak berlaku dalam sehari dan pemulihan juga memerlukan masa. Tetapi setiap pilihan makanan yang anda buat hari ini sedang menentukan keadaan saluran darah anda pada masa hadapan. Follow cikgu untuk lebih banyak ilmu kesihatan setiap hari.